Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 29 hari bulan Mac 2026 Masihi bersama dengan 9 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6.34 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tunggu masuk waktu maghrib, saya semayang maghrib, kemudian mandi semayang maghrib, kemudian keluar pula lah untuk semayang isyak, untuk pergi semayang isyak di masjid di kampung pada buah masjid semayang isyak banyak masjid seperti biasa lah. Pada pukul 8.30 malam. Lepas tu singgah rumah dah fikri seperti biasa. Lepas tu upah kayu tu tak dapat lagi lah. Asal kayu dia tak jual lagi. Lepas tu gitu lah, minuman adalah seperti biasa lah. Balik pada pukul 12 berapa malam 11.50 balik malam tadi. Lepas tu tidur pada pukul 3 pagi, bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi sembahyang subuh, makan sarapan tu. Lepas tu makan sarapan tu adik-adik video tidur. Adik-adik video kalau je negara tidur. Lepas tu tak ada buat apa sepanjang ni, adik video gitu lah untuk channel berikutnya. Lepas tu tidur, bangun pada pukul 1.20 sembahyang Zuhur pada pukul 3.30 petang. Sembahyang asar dan pukul niat dia. Dah ada adik video adik video apa sembahyang asar pada pukul niat dia. Lepas tu berhenti sementara ni. Lepas tu pukul niat saat ni, pukul ni 20 saat ni baru teringat tak buat video daily report tu. Lepas tu nanti keperempat saat ni terus buat video ni daily report ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.